Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Okay, nabda liqa'ana fi hadha as-sabah al-mubarak bi qira'ah ummil kitab al-Fatihah. Okay, الآن نتشرف بدعوة الأخ ميكائيل لقراءة دعاء فليتفضل مشكورا. تفضل ميكائيل. قراءة دعاء. لا belajar lah. Okay, تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan ila al-akh Mikail ala qiraati du'a. Okay, sabah al-khair. Sabah al-khair. Sabah nur Ustaz. Sabah nur. Okay. Sabah nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bil khair. Okay, kaifa bi udlatikum? Macam mana cuti? Mumtaz? Mumtaz Ustaz, mumtaz. Mumtaz. Okay, mumtaz. Korea. Okay, boleh lah Ada yang kena lapar ke? Ada yang kena lapar? Ha? Han kena lapar Hanan? Oh, bahaya Bukan. Pula kita lapar Okay. Okay, apa pun tidak lewat untuk Ustaz ucapkan Idul Adha Al-Mubarak di kulli tulab wa talibat. Selamat Hari Raya Adha. Dah habis dah pun kan? Dah habis lama dah. Habis tasyrik pun habis. Okay. Dan selamat bercuti lagi seminggu kita bercuti insya-Allah. Dan kalian akan balik pada Ahad ni lah. Kan? Ahad ni. Ke ada yang extend lagi? 2 minggu cuti tak akan extend. Lemah. Okay. Okay. Jadi awalan wa qabla kulli syai' uridu an urahiba hudurikum jami'an. Ustaz mengalalukan kehadiran semualah pada pagi ini. Alhamdulillah bersyukur kita keadaan ilahi kerana dapat kita berkumpul lah pada pagi ini setelah sekian lama bertangguh kan. Hari itu hari Jumaat tapi sebab Ustaz ada urusan, ada muskilah, jadi tak dapat kita nak teruskan hari Jumaat tu. Tapi Ustaz lihat pada kehadiran ramailah yang hadir, alhamdulillah. Jadi masih semangat nak belajar tu adalah walaupun cuti, ramai insya-Allah. Okey. Setakat ni kalau kelas online baru Arab je ke atau ada kelas lain dah? Arab je. Arab je. Oh yalah. Kalau budak SPM apa Ustaz dengar ada kelas sejarah dengan Cikgu Amisah, kelas AdMed lagi. Banyak kelas diorang. Kalau form 3 ni tak pelik lah kalau Arab je. Tapi ada tujuan sebab apa Ustaz buat, sebab apa kita lebih kepada nak ganti kelas lah. Sebab kebetulan pun korang 3 minggu. Bulan Mei macam Ustaz rasa Ustaz tak ajar Arab pun 3 minggu tu. Betul tak? Kan kita dengan minggu pertama kita minggu pertama exam. Lepas tu minggu kedua ketiga tu dengan minggu pibanya, dengan sukannya. Walaupun kelas Arab kita kelas petang tapi waktu petang tu sukan, tak silap Ustaz. Betul tak? Kan ada sukan lah, aktiviti. Jadi tak boleh nak masuk kelas. Okay, dan kita meraihkanlah kemenangan Khalid. Mati tiba kan. Okay. Rumah lain minta maaf, kami ambil dulu biala tahun ni. Okay. Jadi tak dapatlah Ustaz nak buat kelas. Okay. Jadi apa pun baru Ustaz dapat ni lah. Kiranya ni lebih kepada kelas gantilah. InsyaAllah kita cuba semampu yang mungkin. Mungkin tak banyak pun kelas. Mungkin minggu ni, mungkin hari ni dengan esok tak ada. Maksudnya hari ni mungkin dengan, tengoklah sama ada Rabu atau Khamis akan bagi tahu semula dalam grup. Okey, sebab kita nak cover beberapa bab sebelum naik cuti ni. Kalau boleh naik cuti ni Ustaz nak fokus pada latihan terus dengan hafal kalimah. Dan kalau boleh kita target sebelum PK2 Ustaz dah habis dah silibus. Sebab korang 5 bab je. Okey, korang 5 bab dan kawaid korang pun tak banyak. Banyak kawaid Ustaz dah cover pada bab 1 hari tu. Kawaid. So korang kena study balik lah. Kan contoh macam mana qawalid jumlah macam mana, lepas tu qawaid yang contoh isim fa'il, isim makan. Ustaz dah cover banyak pada awal-awal pembelajaran pada sesi awal hari tu. Okey, so selebihnya sekarang ni dia punya bab tu sama je sampai bab terakhir buku bahasa Arab.
Okay, so kita akan cover 5 bab. Okay, dan insya-Allah fokus kepada hafal kalimah dan tasrif lah. Tasrif tu kawaid, kawaid umum. Okay, kita fokus pada itu saja dengan buat latihan dalam modul. Okay, jadi ini mungkin Ustaz rasa yang kawaid Ustaz ajar hari ni adalah kawaid yang insya-Allah kawaid terakhir dalam tingkatan 3. Okay, lepas habis kawaid ni, bab kawaid nahwu ni, kita akan terus fokus pada latihan dan sebagainya. Sebab Ustaz rasa dah tak ada lagi lah. Tak ada kawaid lain yang apa orang kata dalam sukatan kita. Zorof pun Ustaz dah cover, Zorof hari tu kan. Zorof kita dah belajar betul Zorof. Dah kan? Kalau dah, okey bagus. Okey, so kalau dah cover maksudnya semua dah ada dah. Tinggal kalian sekarang nak mantapkan kawaid itu, kita kena banyakkan latihan dan sebagainya. Banyakkan tasrif. Okey, dan sebagainya. Okey. Sebelum tu semua ada buku Ada bawa balik buku kan? Cuma buku baru, siapa yang ada buku baru kita tak beli lagi balut. Mungkin balut insya-Allah naik cuti ni. So korang standby balut plastik lah. Nanti naik cuti ni bawa balik balut plastik. Maksudnya bawa ke asrama balut plastik, senang. So Ustaz akan belikan balut yang seragam untuk buku baru. Siapa yang ada buku baru lah. Kalau ada masih buku lama kena standby satu buku baru. Standby buku baru. Faham Tom? Okay. Semua dah ada buku Okay, dah ada buku. Yang ada kat luar jangan risau. Ustaz kelas kita fleksibel. Jadi insya-Allah Ustaz dah rekodkan. So kalau mana yang sekarang berada di luar negara, luar rumah, luar jalan, luar negeri dan sebagainya, sekiranya kalau korang nak tengok dulu, dengar dulu boleh. Nanti untuk buat catatan dan apa-apa notation yang perlu, notation dah macam chess pula. Maksudnya nota lah kan. Benda-benda yang perlu kepada nota dan catatan. Okay, korang boleh tengok semula rakaman ini. InsyaAllah Ustaz akan share link selepas rakaman ini selesai. Okay. Dan di dalam grup kita, Ustaz dah sharekan PDF nota. Okay, Ustaz share PDF nota untuk semua, kalau boleh print. Bagi mana yang tak ada printer, Ustaz tak paksa. Kalau nak salin pun boleh. Okay. Kalau yang ada printer di rumah, boleh print lah. Boleh print dan tampal dalam buku nota. Andai kata kalau tak ada, jangan risau, tak ada masalah. Kita tidak paksa korang salin. Salin saja. Dia sikit je. Kalau salin pun lagi sikit sebenarnya daripada print. Print mungkin banyak. Tapi kalau tak print, dia sikit. Dia salin tu sikit. Tak banyak pun insya-Allah. Sebab bab hari ni dia lebih bab pendek je. Bab pendek je tak. Okay. Jadi Ustaz rasa semua dah bersedia lah insya-Allah. Okay. Kalau boleh semua bersedia. Suara jelas Suara Ustaz jelas Jelas. Kalau jelas bagi reaction jelas. Wadih jiddan. Okay. Oh, Rashdan dia masuk, dia tak pakai akaun ni Dia tak pakai akaun Haji Ramli lagi biasa Rashdan masuk pakai Haji Ramli. Tengok dia gelak dia mesti tahu ni. Pencen lah, takkan pencen tak ada akaun kan. Okay. Sekejap, Darish maujud. Okay, maujud. Anas Safi masih di luar negara. Takut dia pakai internet lain ni. Tengah training. Okay. Dan ada yang tak datang Ana Zahiri, kaifa haluka Ana Zahiri? Maujud? Alhamdulillah, ana bi khair. Ana mawjud. Khair. Aina anta al-an? Fi Batu Pahat atau fi aina? Fi Batu Pahat. Fi Batu Pahat. Tak tanya rumah Ustaz, senang. Rumah Ustaz kat mana? Taman Puteri Indah. Dekat dengan rumah Pak Ahmad tu. Kalau Pak Ahmad dia straight, dia area Taman Puteri Indah, Puteri Jaya, yang tu. Tengoklah Ustaz. Tengoklah. Sabar je. Okay. Sekejap, Huda dia masuk 2 akaun Huda. Sebab Ustaz tengok ada 2 Huda kat sini. Ni Huda-Huda kita ni. Yang Huda SK ni siapa? Ada ke? Saya Ustaz. Ni siapa? Siapa tu? Oh, Wahbah. Wahbah Wahbah. Bukan Wahbah apa? Fawaz. Wahbah. Aku dengar Wahbah, sorry. Fawaz kamera tak nampak tadi. Muka gelap tiba-tiba sebab cahaya belakang mak punya tak apa. Siapa lagi? Siapa yang tak ada ni? Ustaz tengok kita kalau dalam kehadiran kita tolak
dua akaun Ustaz lah, sebab Ustaz ada dua kat situ, Ustaz yang kamera dengan Ustaz punya slide. So tinggal 20 orang. So rasanya kita ada 31, betul? Kalau 31 maksudnya sebelah orang tak ada. Okay? Muhaimin. Muhaimin tak ada. Rasa Bani namanya tak ada ni. Banat macam semua. Banat pun ada, tak ada. Husna. Husna. Tidur. Dasar. Okay. Kan ada lah Muhaimin ni. Muhaimin ada. Baru masuk kot. Okay. Muhaimin ada. Yeah. Siapa lagi? Ashraf ada kan? Ashraf tadi ada. Ashraf ada. Ada tak yang tak ada dalam grup lagi? Budak 3 Alim yang tak ada lagi dalam grup. Oh, Hakimi. Allah. Hakimi. Siapa yang kontak Hakimi? Boleh bagi tahu dia? Okay. Kesian dia terlepas. Okay. Siapa lagi tak ada? Oh, Redha. Redha kena ayah dia. Macam mana Aku pun terlupa nak share dengan ayah dia. Ustaz rasa Ustaz masuk lah ayah dia dalam grup 3 Alim. Ustaz dah masuk dah. Ustaz baru masukkan. Redha. Redha Ustaz dah masukkan ayah dia, lalu ayah dia. Harap sampai dah message. Siapa tu? Nanti tengokkanlah siapa yang tak masuk. Tapi tak apa kot. Mungkin yang tak masuk tak apalah. Husna tak dapat masuk. Dia ada di kawasan pulau Tak tahu pulau mana. Ada memulau lah ni tiba Okay, tak apa. Okay, so yang Isa Ustaz dah rekod kelas ni. So untuk yang tak dapat hadir pun, kita akan bagi recording ni. Kita bila-bila masa lah boleh tengok. Pastikan sebelum naik cuti lah. Sebelum naik cuti. Okay, ni kira cover kita punya PDP lah. Okay. Dan Ustaz nak tanya, korang ada sebarkan ke link ni ke kawan-kawan form 3 lain? Kot ada yang berminat nak masuk ke? Ada ke? Ke resis? 3 Alim resis? Yeah. Ada? Kalau ada, Alhamdulillah lah. Saya? Nama dengan saya? Okay, kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apa. Tapi kalau boleh, lepas ni, apa-apa kelas Ustaz kita buat, korang boleh je nak ajak lain-lain. Ni kelas online kan? So, tak ada masalah kalau ramai-ramai. Okay? Maksudnya ajak kawan-kawan form 3 yang nak lah. Tak paksa. Kalau tak nak, tak apa. Kan? Ajak yang lain-lain. Kalau nak masuk, boleh. Tak ada halangan. Ustaz tak ada halangan. Kalau kata kelas Ustaz, siapa-siapa nak join, boleh join. Ajak sekarang boleh, ajak sekarang pun boleh. Siapa yang free lah. Ustaz tak rasa takut-takut ada yang tak free ke apa. Tapi kalau ada kod-kod tengah push rank kan, daripada push rank tu dah habis push rank, bosan lah, masuk kelas Ustaz kejap. Okay, moga-moga bermanfaat lah untuk semua. Sebab sama je, silibus yang diajar ni sama saja. Kalau kata siapa kelas Ustazah Raja pun, Ustazah Raja akan ajar juga. Ataupun mungkin dah belajar lah. Sama sahaja. So kalau kata ajak satu batch pun boleh. Ajak satu batch. Bagi nota tu sekali. Boleh print siap-siap dan sebagainya. Okay. Okay. Satu lagi untuk kelas online, kalau kata korang nak makan ke apa, silakan. Ustaz tak menghalang siapa-siapa untuk makan. Kalau ada yang nak makan ke, nak minum, tutup kamera makan boleh. Tapi jangan buka mic lah kan. Bunyi mukbang pula kan. Tiba-tiba bunyi orang mengunyah nyak gitu kan. Dia mengunyah tiba-tiba kan. Nak makan boleh, silakan. Sebab korang kat rumah kan, ada yang kat rumah nak makan ke apa ke, sila. Kita fleksibel. Okay, tak ada masalah. Okay, seharap semua dah bersedia. Okay, dengan buku nota, buku masing-masing, dengan apa-apalah yang patut bersedia. Okay. Hal antum musta'idun insya-Allah, hal antum musta'idun. Ustaz kat mana? Tengok belakang. Ustaz kat pantai lah. Cewa. Okay. Ana fil bahri. Okay, tengah santai. Ya, waduh. Adalah saya kat rumah je. Okay, saja je. Ada kat rumah kan berbahat ni. Tu kata Kak Anas. Kalau Anas Anas Zahiri, kalau ataupun siapa yang berkata berbahat kan. Kalau ada kelas online Ustaz, kalau tak nak join kelas online, join kelas offline pun boleh. Kita buat hybrid. Boleh je. Ustaz ada kat rumah. Okay?
Tak ada masalah. Tapi kalau nak online boleh, tak ada masalah pun. Saya je mengajar kan. Okay. Kalau ada kat Batu Pahat, kalau nak ajak ngeteh pun boleh kan. Street boleh, BP Mall boleh. Tapi BP Mall tak ada bowling lah. Dulu ada bowling boleh lah. Aku ajak pergi main bowling kan. Dia tak ada bowling dah. Okay. Tengok wayang pun tak tahu cerita apa. Okay. Musta'idun insyaAllah semua dah bersedia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya nabda jilsatana al-mubarak. Okay. Fi hadha sabah kama qultu fi al-majmu'ah WhatsApp. Fi majmu'ah WhatsApp. Sanadrus al-qawaid al-jadidah tahta unwan adawatun nafi. Okay. Adawat an-nafi. Ma makna adawat an-nafi? Ma makna adawat an-nafi? Kata nafi. Apa maksud nafi tu? Apa maksud nafi? Menidakkan. Ya, menidakkan. Tidak. Okey, menidakkan. Dia kena beza sebab dalam Arab dia ada dua. Nafi satu dengan nahi. Nahi larangan, jangan. Jangan kita maksudkan janganlah, jangan buat. Kalau tidak ni belum kita suruh, kita tak buat benda tu. Tu maksud dia. Tu kena bezakanlah. Okey. Kalau adawat nafi, okay, maksud tidak kat sini ialah apa? Dia benda yang memang kita tak buat walaupun tak disuruh. Okay, dia tidak dibuat walaupun tidak disuruh. Berbeza dengan nahi. Kalau nahi, jangan. Dia pun sama, dia macam menidakkan. Tapi nahi ni, baru disuruh, baru kita tak buat. Kalau tak disuruh, dia buat. Dia macam tu. Tu korang kena bezakan antara nafi dengan nahi. Faham Tom? Okay. Okay, Ustaz sebenarnya tengok slide, Ustaz tak nampak korang. Jadi kalau boleh respon dengan suara Kalau ada soalan pun buka terus mic. Sebab takut Ustaz tak perasan kalau komen. Sebab Ustaz buka slide dia tak nampak dia punya Google Meet tu. Okay, kita tengok sama-sama untuk adawat nafi. Okay, unzur. Okay. Baik, adawat an-nafi al-mustahdamah. Okey, antara kata nafi yang digunakan dalam bahasa Arab yang common. Ini Ustaz ajar yang common saja yang kita banyak gunakan. Unzur ila asyashah. Hal nazartum asyashah? Nampak skrin Ustaz Hal nazartum asyashah? Naam. Okey, mumtaz. Okey, adawat an-nafi al-mustahdamah. Okey, antara adawat nafi yang kita gunakan ada arba'ah. Hunaka arba'ah adawat nafi al-mustakhdamah. Awalan ma. Wa thaniyan lam. Wa thalisan la. Wa rabi'an laisa. Ma, lam, la, wa laisa. Maknaha kulluha, maknanya sama. Iaitu apa? Tidak. Kullu hadha maknaha tidak. Dia tak ada beza pun. Bezanya apa? Al-farqu bainahum atau bainaha. Al-farqu bainaha bi istikhdamiha faqat. Macam mana kita nak gunakan. Okey, awalan ma, wa thaniyan lam, wa thalisan la, wa rabi'an laisa. Okey, al-farqu bainaha istikhdamuha faqat. Dia beza nak guna sahaja. Walakin al-ma'na nafsil ma'na. Ma makna ma wa lam wa la wa laisa? Tidak. Okey, kalau korang catat dekat buku masing-masing, tulis je tidak macam tu. Tidak. Tidak atau no. Mungkin kalau dalam grup lepas ni, instead of say no, boleh kata la macam tu. Ataupun boleh kata laisa. Tiba-tiba kan. Okey, semua maknanya sama saja. Semua maknanya sama. Apa maksudnya? Tidak. Okey, cuma bezanya pada penggunaan. Macam mana nak guna ma, macam mana nak guna lam, macam mana nak guna la, macam mana nak guna laisa. Faham Tom? Farina. Setakat ni jelas Okey. Sekejap, maka ni macam tak nampak pula warna merah. Ini warna kuning ni. Nampak sikit. Okey, dia ada ma, ada lam, ada la, ada laisa. Okey, siapa nak salin boleh salin dulu. Okey, siapa nak salin boleh salin. Okey, sikit je. Tak payahlah salin yang tepi tu ada ta, sin, qaf tu. Tak payah, itu hiasan dia biasalah pakai Canva kan. Pakai Canva dia memang agak ni sikit. Okey. Okay, boleh tengok dia ada 4 saja. Korang boleh buat dalam bentuk peta buih boleh, peta bulat boleh dan sebagainya. Okey, khalas Okey, hayya nanzur ila adawat an-nafi al-awwal, al-adatun nafi al-awwal. Okey, unzur. Okey, awalan ma. Okey, kaifa nastakhdim ma?
Okey, ma huna. Ma huna laisa bimakna istifham. Maksudnya apa? Bukan. Ma huna bimakna tidak. Wa kaifa nahnu naqul ma bimakna tidak. Macam mana kita nak katakan ma yang maksudnya tidak? Okey. Lau kalimah ma, unzur, kalimah ma wa ba'daha al-fi'lul madhi. Unzur, ma wa ba'daha al-fi'lul madhi. Simple. Kalau ma yang selepas dia ada fi'il madhi, maka ma kat situ dia membawa maksud tidak. Okey? Dia bukan membawa maksud apa. Kalau apa, biasanya ma yang selepas dia tu isim. Contoh ma ismuka, ma amaluka, ma hiwayatuka, ma madrasatuka dan sebagainya. Itu maksudnya maksudnya apa? Sebab dia lepas dia isim. Tapi kalau ma yang selepas dia fi'il, ma fi'il madhi okey, ma yang selepas dia fi'il madhi, dia membawa maksud tidak. Okey? Contoh ayat yang Ustaz tulis tu, ma kataba at-talibu ar-risalata. Okey, ma kataba at-talibu ar-risalata. Unzur. Okey, hunaka kalimah ma. Wa ba'da ma unzur. Kalimah ma wa ba'da ma kataba. Okey, kataba ilham. Ilham nasyun mawjud kan? Ilham. Ma hiya kataba. Fi'il madhi atau isim? Fi'il madhi. Fi'il madhi. So, ma kat sini maksud dia apa? Tidak. Tidaklah. Okey, sebab dia fi'il madhi. Ma kataba at-talibu ar-risalata. So, kalau kita terjemah ayat ni apa? Tidak menulis pelajar itu surat. Tu maksud ayat tu. Tapi kalau Ustaz tanya, ni jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah? Fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah. Still lagi jumlah fi'liyah. Walaupun korang tengok di depannya ada ma. Di depannya ada ma. Tapi selepas ma tu fi'il, dia still jumlah fi'liyah. Okay, dia still jumlah fi'liyah. So dia tak ada, kata tak ada kekeliruan dah di situ. Dia tak akan ada kekeliruan. Okay, sebab simple saja. Okay, kalau tengok ada ma. Contoh lagi, kalau biasanya. Okay, kalau kita kata contoh, nazara at-talibu asyajarah. Kan, nazara at-talibu asyajarah. Melihat pelajar itu pokok. Macam mana kita nak tukar pada nafi? Kita tambah apa? Tambah ma. Tambah ma jadi apa? Ma Manazara. Ma nazara at-talibu asyajarah. Maksudnya apa? Tidak melihat pelajar itu pokok. Macam tu. Okey, simple saja. Biasanya kalau fi'il madhi, even kalau fi'il madhi kat tengah pun, contoh kalau kita tukar katalah kalau Ustaz buat ni, kalau kita jumlah fi'liyah, kalau kita tukar jumlah ismiyah, ada ruang sikit ni Ustaz tulis Contoh at-tullab. Okey, at-tullab. Okey. Nampak yang Ustaz tulis tu? At-tullab katabu. At-tullab katabu ar-risalah. Okey. Okey, kelas, cuba tengok. Kalau at-tullab katabu ar-risalah, macam mana kita nak jadikan dia nafi? Ma kataba at-tullab risalah. Itu kalau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, kalau macam ni, Ustaz staykan at-tullab tu kat depan. So, macam mana katabu tu nak jadikan dia nafi? At-tullab ma katabu ar-risalah. Ya, betul. Tambah ma di tengah. Tambah saja. Ma dia boleh dekat depan, boleh kat tengah. Maksudnya kelas, dia semestinya sebelum dengan fi'il madhi tersebut. So kalau fi'il madhi tu kat tengah ayat, tambah je lah ma. At-tullab ma katabu ar-risalah pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kat depan ma kataba at-tullab pun tak ada masalah. Tambah saja ma di tengah. Boleh. Boleh catat tambahan ni lah. Okey, boleh catat tambahan nota masing-masing atau contoh masing-masing. At-tullab ma katabu ar-risalata pun sama juga, pun boleh tambah ma dan membawa maksud apa? Tidak juga. Pelajar-pelajar tidak menulis surat. Faham Tom? Aina. Okey, dah salin Dah salin? Dah salin belum? Dah Ustaz. Dah Okey, kalau dah Ustaz akan pindah pada next slide. Okey, ba'da zalik. Okey. Tadi fa'il madhi, khalas. Maksudnya kalau kita nak menafikan fa'il madhi, kita gunakan ma. Okey, ada dua lagi yang kita akan belajar, la dengan lam.
Okay, kalau tengok dekat nota Ustaz, fi'il mudhari'. Kalau tadi fi'il madhi, ni sekarang kita nak belajar fi'il mudhari'. Untuk fi'il mudhari' ada dua penafian. Ada dua yang kita boleh nafikan. Yang pertama la, ataupun nama penuh dia la nafiyah lah. La nafiyah. Sebab dia la ada dua. Nafiyah satu, nahiyah satu. Okay. Mungkin siapa tahun lepas yang kelas dengan sama ada dengan Ustaz Zakwan ataupun dengan Ustazah Nadia, kan? Mesti dah pernah belajar lah sikit-sikit, betul tak? Sebab Ustaz rasa kawan ni daripada form tu dah belajar, betul tak? Betul? Betul. Betul. Ni daripada ulang kaji lah. Okay, kalau dah pernah belajar ni daripada ulang kaji untuk ingat balik. Tapi benda ni tikraran sampai korang naik tingkatan 4, tingkatan 5 pun benda ni still ada. Okay, so untuk la, dia ada dua, la nafiyah satu, la nahiyah. Tapi yang kita nak belajar hari ni la nafiyah lah. La nafiyah faqat. Okay, wa lam. Walakinna kilahuma bimakna tidak. Okey, dua-dua maksudnya tidak juga. Cumanya macam mana nak bezakan? Sama saja macam Ustaz kata pada awal tadi, penggunaannya. Apa penggunaannya? Kalau tengok, dua-dua ini boleh digunakan untuk fi'il mudhari'. So macam mana nak bezakan? Kita belajar satu-satu. Okey, yang pertama, la. Okey, kita tengok dulu. La nafiyah ataupun la. Okey, kalau tengok kelas, ni Ustaz detail sikit. Untuk la, dia lepas dia fi'il mudhari'. Betul lah, fi'il mudhari'. Tapi Ustaz tambah marfu' bid-dhammah. Al-marfu' bid-dhammah. Sebenarnya kalau bab marfu' mansub ni semua Ustaz akan ajar sebenarnya pada form 4. Okey, tapi untuk form 3 ni Ustaz advancekan sikit supaya korang tahu awal lah. Tapi dalam exam kita tak tanyalah marfu' ke apa. Cuma kita nak tahu la selepas dia fi'il mudhari' dan dia marfu'. Maksud marfu' kat sini bid-dhammah. Bila Ustaz sebut marfu', sebenarnya basically marfu' ni maksudnya dia berbaris depan. Apa yang baris depan? Hujung fa'il tu. Hujung fa'il tu. Okey? Hujung fa'il berbaris hadapan. So kalau tengok contoh, la yaktubu al-muallimu al-kitaba. Awak tengok pada kalimah yaktubu. Okey. Darish. Okey, Darish yaktubu. Fa'il madhi atau fa'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Darish? Fi'il mudhari'. Tak dengar punya mic tu, slow. Fi'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Okey, macam mana kita tahu dia fa'il mudhari'? Apa alamat dia? Apa tanda dia fa'il mudhari'? Ya. Ada huruf ya lah. Okey, jadi bila kita tahu dia huruf ya. Okey. Thumma, kan Ustaz kata dia marfu' bid-dhammah. Cuba tengok hujung dia. Hujung dia baris apa? Depan. Baris depan. Nampak? Bila ada la dan fa'il dia berbaris depan, maka maksud dia tidak. Sebab dia akan membezakan dengan satu lagi la, iaitu la nahiyah, di mana la nahiyah fa'il dia kena baris mati. Fa'il dia kena baris mati. Contoh la taktub. Itu bukan maksud tidak menulis, itu maksud dia jangan menulis. Kat situ beza dia. Okey, kat situ beza. Kalau la yang selepas dia fa'il dia berbaris depan, maka dia membawa maksud apa? Membawa maksud tidak menulis. Tidak kat sini. So la yaktubu al-muallimu al-kitaba. Okey, ini yang pertama. Dah salin Dah salin? Stay. Okey. Yang kedua, kalau fa'il tu kat tengah. Kan kita belajar kalau fa'il tu kat tengah, kalau fa'il tu mufrad tak ada masalah. Korang boleh tengok dia bidhammah lah. Kalau fa'il tu ada nun, kan kita belajar tasrif yaktubu, yaktubani, yaktubuna, dia ada nun kat ujung. Macam mana pula? Kita tengok. Salah, balik. Balik pula Okey. Salah. Ada kesilapan kat sini. Okey, tak apa. Okey, untuk yang kedua ni korang salin sikit, ada kesilapan. Okey. Untuk yang kedua yang Ustaz nak ajar, kalau fa'il tu kat tengah, macam mana? Okey, kalau tengok la lepas dia apa? Fa'il mudhari' marfu', kat sini korang tukar dia apa? Tukar dia bi thubutin nun. Ba ni bi. Aku titik tak nampak pula ni. Bi thubuti an-nun. Tu beza dia. Kalau siapa buat nota dia ni jadi nombor 2. Tadi nombor 1. Okey, tadi nombor 1. Okey, macam mana bisubutin nun? Bisubutin nun ni merujuk pada fa'il mudhari' yang hujung dia ada nun. Contoh alif nun. Lagi apa? Waw nun. Lagi apa?
Yanun. Yanun, bagus. Yanun tu untuk domer apa tu Yanun? Antun Anti. Una. Una. Anti. 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 Menampakkan kalian perlu buat tasrif lagi sebab tak ingat. Okey. Tidak. Ingatkan dah banyak tasrif. Ingat dah. Tak ingat lagi. Okey, so kita akan buat tasrif insya-Allah. Okey, setuju? Setuju. Slow Siapa aja cakap setuju. benar? Okey. Ingat, kalau disebutin nun dia ada alif nun, waw nun dengan ya nun. Alif nun senanglah, huma atau antuma. Waw nun, hum atau antum. Ya nun, anti sahaja. Kalau honna dengan antuna, dia nun sahaja. Dia tak ada ya, tak ada waw, tak ada alif sebelum dia. Betul tak? Contoh yaktubna, lagi yadrusna dan sebagainya. Dia nun sahaja dan nun tu berbaris atas kan? Okey. Okey. Itu tak ada masalah, itu kita tak bincanglah. Okey, untuk bisubutin nun. Okey. Macam mana? Okey, contoh kalau ustaz tukar ni jadi jamak al-muallimun. Korang jangan salin layak tubuh pula. Al-muallimun. Okey, contoh ustaz asal ayat tu yaktubun. Okey, al-muallimun yaktubun. Okey, yaktubun. Okey, samalah al-kitab. Okey, macam mana kita nak jadikan nafi? Kita tambah apa? La. La sahaja. Al-muallimuna la yaktubuna al-kitab. Okey, la yaktubuna al-kitab. Okey, dan maksud disubutin nun cuba awak tengok. Cuba kalian tengok dekat sini ada waw nun. Ini maksud subut. Subut nun maksudnya kekalkan nun. Subut bermakna kekal. Okey? Dia marfu' tapi dia mengekalkan nun. Dia bukan bidhammah. Bidhammah hanya untuk mufrad tadi. Kalau tadi contoh bidhammah tadi kelas, cuba awak tengok bidhammah. Salah. Okey, yang ni yang pertama kan tadi. Okey, kalau awak tengok yang bidhammah tadi, yang pertama bidhammah. Bidhammah ni hanya untuk mufrad. Tulis situ mufrad. Kalau dalam tasrif fi'il antara mufrad contoh apa? Huwa. Lagi selain huwa apa? Kelas? Senyap dah. Hiya. Hiya. Lain selain hiya? Anta. Anta. Selain anta? Anti. 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 Selain Anti anti? tak. Ana. Ana. Lagi? Lagi? Nah? Nahnu. Oh. Hiya. Nahnu. Hiya. Nahnu ni dikira mufrad, maksud mufrad kat sini ya dah nahnu maksud mufrad. Nahnu tu maksudnya dia ramai tapi ramai tu satu kelompok. So dia mufrad jugalah. Okey, walaupun dia kelompok kita. Okey, pun okey juga dikira mufrad. Okey, maksud kat sini maksud mufradnya apa? Maksudnya dia tak ada nun. Dia tak ada nun kat hujung. Betul tak? Dia tak ada Betul. tak ada nun. Bila tak ada nun, dia marfu' bi dhammah. Tapi kalau dia ada nun macam tadi yang kita belajar, okey, kalau dia ada nun, nama dia bisubutin nun. Tu maksud subutin nun ni maksudnya kekalkan nun. Faham tak? Fahimna. Okey. Untuk la nafi. Kita pergi pada yang kedua. Yang kedua tadi lam. Untuk lam, kalau lam, cuba tengok. Lam sama juga. Selepas lam, fi'il mudhari'. Sama saja. Lam selepas dia fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' dia, nama dia majzum. Apa maksud majzum ni? Majzum maksudnya bila dia berakhir dengan sukun. Majzum bis sukun. Maksudnya kelas, kalau fi'il mudhari' tu, selepas lam, dia kena baris mati kat ujung. Masuk ke sukun kat sini ni sukun yang kat ujung tau. Bisukun yang di hujung. Bukannya yang di awal kalimah ke tengah. Kita cerita yang bisukun, bidhammah, bisubutin nun, dia berlaku di akhir kalimah tu. Okay. So kalau kamu tengok bisukun kat sini, cuba tengok. Lam yaktub al-muallimu al-kitabah. Ustaz nak tanya, yaktub. Okay, yaktub fi'il apa? Madhi ke, mudhari' ke, amar? Mudhari'. Mana tahu dia mudhari'? Ada ya. Ada ya. Nampak? Dia ada ya. Okey. Dia ada ya. Okey. Kemudian cuba awak tengok hujung ni pada huruf ba. Baris apa? Baris sukun. Baris sukun. Sebab apa dia sukun?
Sebab ada lam. Ya, betul. Sebab ada lam. Kalau tak ada lam, dia normal. Macam tadilah, kalau tak ada nafi, biasa ayat tu normal lah. Yaktubu at-talib al-kitab. Kan? Bila kita tambah lam, bila tambah lam, dia akan jadi mati. Lam yaktub. Itu membezakan lam dengan la. Kalau la, dia tak matikan. Tadi la yaktubu. Awak tengok tadi la tu dia baris depan. Tapi kalau lam, dia mematikan. Lam yaktub. Dia macam tu. Okey, dapat? Naam. Dan sama juga untuk bisukun, dia untuk mufrad. Sama seperti tadi. Kalau marfu' bil dhammah, kalau majzum bisukun. Maksudnya contoh kalau mufrad untuk siapa tadi mufrad? Siapa? Wow. Lagi? Anti, ana, nahnu. Salin awak buat catatan. Kalau majzum bisukun, siapa yang kena sukun tu? Antaranya dhamir huwa, hiya, anta, anti, ana, dahdu. Itu saja. Yang tak ada nun lah maksudnya. Yang tak ada nun. Okey? Dia majzum bisukun. Okey, settle. Bukan anti ada nun, Ustaz. Ya? Bukan anti ada nun. Oh, anti ada nun, sorry. Anti ada nun. So buang anti lah. So anta saja kan? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Anti ada nun tak boleh. Okey, bagus. Anas dah ingat dah. Okey. Ni lam nama dia lam. Masuk sama tidak Tidak. Cumanya dalam Arab kalau dia lebih dakik, lebih dalam, beza la dengan lam ni macam mana? Kalau la, dia tidak yang dah lama tidak tu. Contoh kalau Ustaz kata la yaktubu, maksudnya Ustaz tak buat tu, Ustaz memang tak buat ataupun dah lama tak buat. Tu maksudnya. Kalau lam kat sini, dia lebih kepada tidak yang sekejap. Maksudnya macam baru je tak buat tadi. Dia tu beza je lah. Maksudnya lebih pada beza tempoh. Contoh kalau Ustaz kata la yaktubu at-talib, maksudnya pelajar tu tak tulis, memang dah lama dia tak tulis. Mungkin daripada semalam, daripada sebelum tu dan sebagainya. Dia dah lama lah. Sampai sekarang dia tak tulis. Tapi kalau lam ni, maksud lam dia tidak yang baru tu dia tak tulis. Kan? Mungkin orang dah suruh tulis lama dah, tapi dia baru tak tulis. Bila tanya dah pun, lam yaktub. Belum tulis lah tu. Belum lagi tulis. Tu maksud dia. Boleh beza tak? Boleh beza tak? Boleh. Tapi tak boleh. Kalau kalian nak Boleh guna sangat. dua. Nak guna la boleh, nak guna lam pun boleh. Contoh kalau Ustaz tanya, contoh. Hal takulun? La akul. Saya tak makan. Maksud la akul tu mungkin saya tak makan tu daripada pagi tadi. Tapi kalau kata lam akul, mungkin saya tak makan, mungkin saya dah makan rehat tapi saya tak makan sekarang. Dia macam tu. Beza dia. Boleh beza tak? Oh, boleh Ustaz, boleh. Tu beza la dengan lam. Dan satu lagi la dengan lam dari sudut qawaid lah. Kalau la tadi baris depan, kalau lam baris sukun. Okey, itu yang ketiga lah. Yang pertama. Okey, yang kedua, kalau lam untuk jamak ataupun yang ada nun. Kalau Ustaz ajar tadi, kalau la yang ada nun dia tetapkan nun. Maksudnya la bisubuti nun. Kalau lam sama je selepas dia fa'il mudhari' majzum tapi bihazfi nun. Lawan kepada bisubuti nun. Kalau subut kekalkan nun. Kalau hazaf nun maksudnya apa? Buang nun. Buang nun. Ya, kita buang nun tu. Kita buang nun. Asal dia ada nun, bila tambah lam tak ada nun. Dia macam tu. Asal dia ada nun tapi tambah lam dia tak ada nun. Okey, contoh kalau tengok ayat al-muallimuna lam yaktubu al-kitab. Nampak? Okey, contoh ayat al-muallimuna lam yaktubu al-kitab. Okey? Pelajar-pelajar guru-guru itu tidak menulis buku. Kalau awak tengok asal dia yaktubuna, betul? Kita belajarkan yaktubuna. Kan? Asal dia yaktubuna, tapi bila ditambah lam, maka dia kena buang nun tu. Kalau dia nama dia sebenarnya dia tergolong dalam satu adawat, kita panggil dia adawat. Adawat apa panggil? Adawat al-jazam. Adawat al-jazam. Ni kalau ikut form 4 baru belajar. Adawat al-jazam. Apa maksud adawat jazam? Maksudnya yang memajzumkan, yang mematikan atau membuang nun. Okey, mematikan atau membuang nun. Okey, adawat al-jazam. So kalau tengok kat sini asal dia waw nun, tapi bila mana tambah lam dia buang nun. Dia buang nun. Nak membezakan dengan la tadi. Okey, membezakan dengan la. Okey?
Salin dah salin ke? Dah Siapa Ustaz. sini boleh Dah salin? Ustaz, saya dah salin. Screenshot pun boleh. Baik Ustaz. Kau apa malas nak salin boleh. Kita bebas. Kalau contoh Ustaz dah tulis-tulis ni kan. Ustaz kata salin ke apa, korang screenshot. Dah screenshot tu print, tampal. Boleh tak? Boleh, silakan. Bagus juga ada teknologi kan. Kod ada yang screenshot tampal. Print tak kisah, hitam putih pun boleh. Ustaz tak ada masalah. Nak print warna, ahlan wa sahlan. Kaya kan? Kalau nak print hitam putih, silakan. Kalau rumah tak ada printer, jangan paksa diri. Jangan kau susahkan mak ayah kau pula pergi kedai lah. Beli kertas, beli kertas. Salin aja. Salin pun boleh, tak ada masalah. La tansau uktub al-yaum wa tarikh. Ma yaum al-yaum? Ma yaum al-yaum? Yaumul Isnin. Yaumul Isnin. Yaumul Monday. Yaumul Isnin gila. Siapa cakap Yaumul Monday tu? Hayan. Siapa cakap Yaumul Monday? Salah tolong akak. Hayan cakap. Hayan. Okay. Siapa semalam? Bukan semalam, hari tu penyokong Arsenal. Ada kat sini penyokong Arsenal? Saya PSG. Saya penyokong Arsenal City Ustaz. Ya ke? Arsenal busuk. Saya sedih. Sebab Ustaz macam nak buat pujukan terbesar. Ustaz nak naikkan grade dia. Contoh siapa dapat A mungkin naik 100. Okay. Uktub al-yaum yaumul isnin wa tarikh wahid min Yuniu lah. Kejap dia dah Jun Wahid min Yuniu. Okay. 1 Jun. Alfain sita wa ishrin 2026. Okay, boleh tulis tarikh di buku masing-masing. Okay. Okay, settle dah salin Dah salin. Dah. Okay. Kalau Settle untuk la dengan lam. So basically sebenarnya beza antara la dengan lam dari sudut penggunaan ni macam mana? Kalau la dia kena baris depan. Kalau lam dia kena baris sukun. Okay, kalau la dia kena baris depan, kalau lam dia kena baris sukun. Kena tahu sebab apa? Sebab biasa kalau dalam soalan objektif, kalau korang nak cam, nanti dia tempat kosong. Contoh tempat kosong, contoh dia tulis yaktubu. At-talib ar-risalah. Tempat kosong yaktubu. Bu tu baris depan. So A la, B lam. Apa jawapan dia? La jawapan dia la kalau yaktubu. Kalau yaktub Lam. lam. Lam yaktub. Lah ada dia satu lagi lan. Alamak terlupa pula Ustaz nak tambah. Okey tak apa, belajar sampai Laisa, jadi Ustaz tambah. Okey Laisa, kita tengok Laisa pula. Okey Laisa beza dia dengan ma dengan la. Kalau ma tadi fi'il madhi. Kalau la dengan lam fi'il mudhari'. Fi'il amar tak ada fi'il amar dia tak ada yang nafi. Fi'il amar dia semua suruhan saja. Okey. Laisa untuk isim. Laisa untuk isim. Kalau korang tengok, Laisa selepas dia ni adalah isim zahir. Tak kisahlah, dia sebenarnya isim je lah. Basically kalau nak dhamir pun boleh. Tapi biasa kalau Laisa tambah dhamir, dia akan jadi tasrif. Laisa ni sebenarnya di dalam kategori fa'il. Laisa ni dia dah fa'il. Dia punya diri dia tu. Laisa, dia fa'il. Okay, kalau kategori kalimah dia bukan kalimah dia, kalimah isim. Kalau Ustaz cerita Laisa tu. Laisa tu fa'il. Dia macam kana. Dia macam kana. Okay. Dia macam kana. So kalau Laisa, dia zat dia fa'il. So selepas dia kena isim lah. Dia tak boleh fa'il dengan fa'il. Dia tak boleh fa'il sebelah dia fa'il terus. Dia kena isim. Kalau macam tadi ma dengan la tadi itu huruf. Okay. Kalau tanya ma tu apa, la tu apa, lam tu apa, itu huruf. Kita kan belajar kalimah ada 3. Isim, fa'il, huruf. Okay, kalau ma dengan la dengan lam tu huruf. Tapi kalau laisa, fa'il. Okay. Jadi kalau laisa, kalau ditambah isim zahir, biasalah. Tapi kalau ditambah dengan dhamir, kena tasrif dia. Dia ada tasrif dia. Okay. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Dia fa'il dia. Tapi dia, kita panggil dia ni, dia ada nama dia. Dia nama dia fa'il naqis. Tak silap Ustaz lah. Kenapa naqis? Sebab fa'il ni dia hanya ada dalam version madhi je.
Dia tak ada version mudhari', tak ada amar. Dia tak ada laisa jadi yalisu, tak ada. Dia tak ada mudhari', tak ada amar. Dia cuma ada madhi saja. Special lah. Ni saja tambahan Okay, dia nama dia fa'il naqis. Maksud naqis kat sini bukan yang huruf ilah tu. Kalau kita belajar naqis huruf ilah, dia maksud naqis kat sini maksudnya dia tak ada tasrif ataupun dia fa'il dia ghairu munsharif lah. Kenapa ghairu munsharif? Sebab dia tak ada tasrif mudhari' dan amar. Dia hanya ada madhi saja. Tu special dia laisa ni. Okay. So laisa selepas dia isim zahir. Cuma dia kena tengok jantina lah. Ni Ustaz lupa nak bagi kalau muannas. Kalau muzakkar laisa. Okay, laisa al-fashilu mujtahidan. Okay, kalau tengok al-fashilu muzakkar atau muannas? Zakar. Isim atau Mazakar. fa'il? Isim. Isim lah. Okay, dia isim muzakkar. Mana tahu dia isim alif lam. Okay, simple. Alif lam. Okay, so kalau dia muzakkar kita guna laisa. Katalah Ustaz tukar al-fashilu ni jadi al-fashilatu. Al-fashilatu. So jadi apa? Laisat. 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 Mana tak boleh laisa. Laisat. Dia kena ada ta. Okay, Laisat. sebab Ustaz kata tadi, dia fa'il yang boleh tasrif madhi. Maksudnya kalau laisa ni untuk huwa, kalau laisat untuk hiya. Okay, laisat al-fashilatu mujtahidatan. Kena tasrif lah mujtahidatan. Macam tu. Okay, korang boleh tambah contoh salin dan tambah contoh. Okay. Simple. Laisa selepas dia memang kena isim. Okay. Contoh dalam Quran. Kalimah mana yang ada laisa lepas dia ada isim? Contoh. Siapa-siapa boleh bagi. Kan Mas? Laisal birra. Laisal birra an tuwallu. Betul. Laisal birra an tuwallu kibalal masyriq wal maghrib. Betul. Laisa lagi? Selain daripada tu? Awal makra' juzuk 4. Makra' kedua tak silap Ustaz. Ni sambil-sambil ngulang. Senyap dah. Ke semua buka Quran? Cepat. Tak ngulang cuti ni korang ya. Tak ingat lah Ustaz. Yang melancong luar negara pun semua dah hilang Quran dah. Pergi negara mana sampai hilang Quran tu? Cepat Laisa. Laisal kibaru wal masyriq. Laisal kibaru. Wal masyriq. Itu tadi dah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Itu dah. Laisa apa lagi? Takkan satu tu je. Itu Baqarah. Laisu sawa'a. Laisu sawa'a. Nampak? Laisu tu dia jamakkan lah. Okay. Laisu sawa'a. Dia takdir dia home. Home laisu sawa'a. Okay. Lagi. Selain daripada tu. Ada lagi. Walaisati taubatu lilladzina ya'mal. Walaisatit taubatu lillazi. Betul. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Betul. Bagus. Banyak contoh laisa ni sebenarnya dalam Quran kan dah hafal jauh. Masuk itiqan lagi. Budak-budak itiqan pun senyap aja. Tadi siapa yang bandat tadi? Ahlam Awadah. Awadah. Sorry Awadah. Suara macam Ahlam sikit. Okay. Wadah bagus. Ngulang lah tu. Yang lain tak ngulang. Khadijah, Atin senyap aja. Gelap ni. Tutup ke? Buka ni boleh. Buka ni. Okay. Budak-budak itikon senyap aja. Pergi itikon buat apa? Takkan makan apa siumat aja kan? Ngulangnya tidak. Astagfirullah. Okay. Rashdan pun sama senyap je. Okay. Saja kan. Okay. Kita dah salin Okay, sama kalau laisa dengan laisat lah. Okay. Ya dah. Okay. Dah salin. Khalas. Ustaz. Okay. Baik kelas. Ni nanti Ustaz terangkan sekejap lagi. Okay. Satu lagi yang Ustaz nak tambah. Okay. Mungkin korang boleh tambah dekat fa'il mudhari' tadi.
Tadi fi'il mudhari' Ustaz ajar dia ada dua. Ada satu lagi sebenarnya. Terlupa Ustaz nak ajar. Okey, iaitu lan. Lan. Ni kena pakai putih. Sekejap. Okey. Dia ada satu lagi. Asal kuning? Highlight. Okey, dia ada satu lagi. Lan. Lam nun. Pun maksud dia tidak. Lan. Okey, maksud dia tidak. Sama je. Okey, tapi apa beza je? Kalau tadi la baris depan. La nafian ni baris depan. Dia marfu' kan? Tadi kita belajar marfu' betul? Naam. Maksud kalau lam apa lam? Tadi lam majazum. Maksud majazum tu dia matilah. Majazum. Kalau lan kelas, lan nama dia mansub. Fi'il mudhari' mansub. Okey, lan awak boleh buat nota. Lan bawah dia lan plus fi'il mudhari' mansub. Okey. Apa maksud mansub? Mansub kat sini maksud dia bil fathah dengan baris atas. Okey? Mansub bil fathah. Maksudnya dia baris atas. Okey? Kalau tadi la dia baris depan. La yaktubu. Lam yaktub, mati. Kalau lan dia jadi baris atas. So jadi apa? Lan yaktuba. Dia macam tu. Contoh dia lan yaktuba at-talibu ar-risalata. Nampak? Lan yaktuba. Okey? Dapat kelas? Naam. Dapat. Naam. Perlu ulang ke? Ada perlu pengulangan ke? Salin dulu. Salin. Lan. Lan. Ni kira adawat yang kelima lah. Kita belajar 4 tambah satu lagi lan. Okey, lan. Lan macam mana lan? Lan dia selepas dia fi'il mudhari' mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Maksudnya dia kena baris atas. Ini kalau untuk mufrad. Kalau untuk jamak ataupun yang ada nun, dia kalau ada nun dia sama macam lam. Dia fi'il mudhari' mansub. Sama je mansub. Tapi mansub dia bihasfin nun. Okey? Dia sama mudhari' mansub tapi mansub dia apa? Bihasfin nun. Mansub bihasfin nun. Okey, Ustaz nak tanya, dalam Quran, fil Quran aina kalimah lan? Fil Quran aina kalimah lan tanalu birra. Betul. Nampak? Lan tanalu. Kan tanalu tu wow. Ada nun tak? Tak ada. Nampak? Tak. Dia macam tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Okey? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Okey. Settle. Okey, itu untuk lan. Tapi lan dia baris atas. So dia ada 3 lah. Fi'il mudhari' ni dia special case. Dia special. Dia ada 3 adawat nafi. 3-3 maknanya tidak. Okey, lan kalau lan ni pula. Kalau tadi Ustaz kata la dia tidak yang dah lama. Maksudnya dia tidak. Contoh kalau kata la atubu, saya dah lama tak tulis. Macam itulah. Kalau lam, dia tidak tu baru lagi. Macam kalau orang tanya baru kata oh tidak buat. Okeylah, maksudnya baru tak buat. Kalau lan kat sini, lan ni kalau kita betul terjemah Melayu dia maksudnya tidak seakan-akan. Dia tidak seakan-akan. Apa tidak sesekali, bukan tidak seakan-akan. Tidak sesekali. Tidak sesekali. Takkanlah orang kata takkan. Contoh kalau dia kata lan yaktuba at-talibu al-injil. Contoh. Maksudnya apa? Tidak akan membaca Yaktuba. Saya takkan baca kitab Injil. Yaktub membaca ke? Menulis. Menulis. Tidak akan menulis. Menulis. Dia tidak akan menulis Injil. Bible lah sebenarnya. Okey. Tak menulis. Tu contoh je. Okey, dia tidak akan. Maksud tidak akan, dia tak akan buat lah. Daripada dulu, kini selamanya. Sebab tu dalam Quran, kata lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Dah belajar kan fiqhul ayah, form 1. Kan? Fiqhul ayah. Lan tanalu. Apa? Mereka tidak akan. Kamu tidak akan.
Tidak akan apa? Tidak akan dapat. Lan tanalul birra. Tidak akan mendapat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga kamu mensedekahkan atau menginfakkan apa yang kamu sayangi. Maksudnya kalau kamu, selagi kamu tak buat benda tu, kamu tak akan dapat. Itu maksudnya. Itu maksud ayat tu. Dapat? Dapat. Na'am. Masuk fiqhul ayat sikit. Okay, so dia ada 5 Dia punya adawat nafi ada 5. Okay, settle. Okay. Aktiviti atau kerja rumah. Kerja rumah, kerja sekolah, kerja cuti dan sebagainya kan. Kan arak relax-relax macam tak ada kerja kan. Ni aku bagi kerja. Okay. An-nasyat az-zati. Okay, ibhath khamsa amsila minal Qur'anil Karim mutakawwinan min adawatin nafi at-taliyah. Ma, la, lam, laisa wa ziyadah lan. Okay, simple saja kerja kamu. Masuk dalam korang nak buat dalam buku atau nak buat secara teknologi? Maksudnya korang buat dalam bentuk Canva dan sebagainya. Buku. Buku. Old school je. Selalu dalam Okey. buku Ustaz. Old school sangat. Okay. Boleh. Okay, kalau macam tu buat dalam buku. Salin nanti nanti kamu arahan ni boleh print. Siapa yang print, tampal. Lepas tu sebelah dia baru buat dia punya ni. Ma 5 contoh, la 5 contoh, lam 5 contoh, laisa 5 contoh, lan 5 contoh. Sama seperti yang kalian pernah buat sebelum ni. Ustaz nak ayat tu penuh. Kan? Contoh kalau salin ayat contoh kalau laisa birra tu kan. Kau salinlah panjang-panjang tu. Laisal birra an tuwallu qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana. Salin sampai habis. Separuh buka lah. Lepas tu highlightkan kalimah laisa dan selepas dia tu highlightkan warna lain tanda isim. Okey? Kalau guna ma dalam Quran yang ada fa'al. Boleh wama anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Boleh tak sebab ma kat situ maksudnya memang ma yang nafi lah. Okey. Ma dia dalam Quran kadang-kadang dia ma saja atau wama pun tak ada masalah. Pun tak ada masalah. Okey, lagi apa? Kalau laisa, laisa banyak, laisa kamitslihi syai'un, laisu sawa'a dan sebagainya. Lan banyaklah boleh cari. Saya rasa kalau kat rumah lagi senang, siapa ada Quran, app Quran, ni aku bagi apa panggil life hack. Dalam app Quran dia boleh search kan. Contoh kalau korang ada app Quran, siapa ada app Quran lah, boleh buka sekarang. Okey. Contoh Quran kan. Okey. Lepas tu kan ada butang search, betul? Betul. Type je lan. Okay. Mungkin dia akan keluar macam ni. Ada lan fa'il lam taf'alu walan taf'alu pun boleh juga. Dia ada 2 contoh lah kat situ. Okay, lagi apa? Banyaklah boleh search lan tu. Okay. Kalau lana tak boleh, jangan lan. Wa qalu lan tamassanan nar pun boleh juga. Falan yukhlifallah, dia ada 2 contoh kat situ. Tapi 2 contoh ni korang kena buat 2 kali. Contoh kedua dekat lan tamassana, contoh ketiga falan yukhlifallah. Tak boleh satu ayat tu, ustaz ada 2 contoh, tak nak. Ustaz nak 5 ayat. Ustaz nak 5 ayat. Okey. Walan yatamannahu abadan. Banyak. Ni aku dah carikan dah ni. Okey. Banyak contoh Okey. Itu dalam buku masing-masing. Okey. Kita buat dalam ni pula. Okey. Yang kena buat dalam Canva. Adalah kena buat dalam Canva. Tapi ustaz rasa yang ni ustaz pilih 5 orang lah. Okey, ustaz pilih 5 orang. Sebentar. Okey, kita buat wheel of names. Boleh? Kita tengok nama siapa yang bertuah untuk mencari dalam Canva dan kena buat dalam bentuk slideshow. Macam tu. Setuju? Setuju Ustaz. Game bernama Ustaz. Sekali aku letak nama Rashdan je semua. Semua kena Rashdan. I have 3 question Ustaz. Tanya. Rashdan nak tanya apa? Ustaz, kalau Ustaz cakap, saya dengar aku? Dengar. Okey. Tadi kan Ustaz kata lan kan tak, maksudnya tidak selama-lamanya kan. Kalau nak cakap tidak akan, boleh ke? Maksudnya tidak akan lah. Maksudnya tidak akan. Soalan kedua Ustaz.
Tadi kan Ustaz bagi contoh kat Laisa tu. Laisa al-fashilu mujtahidan ke Ustaz? Kenapa Okey. mujtahidan tu masuk? Dia kalau ikut hukum kat situ dia macam hukum dia macam maf'ulun bih. Kan Ustaz kata laisa tu fa'il. Kan laisa tu fa'il. Oh, So okey, kalau okey, fa'il okey. kan lepas dia basically kita belajar lepas fa'il apa nama dia? Maf'ul bih. Lepas Oi. fa'al isim. Ya, isim tu nama dia apa? Fa'il, Fa'il fa'il. kan, pelakon kan. Dan selepas dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih bagi apa? Atas. Macam tu lah. Okey. Sebab tu dia laisa al-fashilu mujtahidan. Dia macam tu. Okey. Ustaz, kalau bahagian ma pula Ustaz. Kalau macam doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu tidak ke apa ke? Okey, kalau tu apa? Dia kena bezakan maksud sikit sebenarnya. Kalau fima razaqtana kat situ fima sebab dia dah gabung dengan fi. Dia tak jadi kalau fima tu apa fima tu maksudnya macam apa pada tidak. Dia tak boleh macam tu. Dia memang pada apalah. Tu maksudnya. Biasanya ma kalau nak masukkan nafi dia akan berdiri dengan sendiri. Fahamkan ayat Ustaz? Maksudnya dia kena ma je. Dia tak boleh, dia kalau waw ma tu lain lah. Waw tu, itu tak ada apa-apa sangat. Dia kalau waw kalau ma sahajalah. Dia tak ada fima ke mimma ke alama ke, tak boleh. Macam tu. Okay, faham Rashdan? Faham Ustaz, thank you. Okay, lagi ada soalan lagi sebelum Ustaz buka ni? Ustaz sokong Arsenal. Ustaz tak sokong sebenarnya. Ustaz tak tengok bola tapi Ustaz tengok ramai kawan Ustaz sokong Arsenal dan bersedih atas kenaib Johanan itu. Okey. Ustaz. Meriahlah. Ustaz. Ya Anas. Apa kan ma Ustaz cakap dia dengan fi'il madhi. Okey. Apa tapi dalam Al-Quran ada dia guna ma. Lepas tu sebelah dia fi'il mudhari' tapi dia dalam kalau tengok apa terjemahan ayat dia nak cakap tidak. So tu macam mana? Betul. Sebenarnya ada juga keadaan macam tu. Tapi itu dia lebih pada uslub lah. Dia lebih pada gaya bahasa. Sebab kadang-kadang dalam Al-Quran gaya bahasa dia ada yang bukan khilaf. Ada yang berbeza daripada gaya bahasa umum. Itu tak apalah. Ustaz rasa kalau tu kita nak bahaskan agak detail lah. Cuma secara umumnya sebenarnya Al-Quran pun dia sebenarnya ada juga beberapa kawaid nahu yang agak special case. Dia macam special case ni sebab apa? Sebab dia nak nampakkan keindahan Al-Quran tu sendiri. Kan orang kata nampak lain tu istimewa. Macam tu. Betul tak? Okey, terima kasih Ustaz. Dia macam tu. Okey, tapi tak apalah itu Ustaz tak bahaskan. Okey, cuma awak cari je ma mana yang ada apa? Yang ada fi'il madhi yang ada adawat nafi. Maksudnya memang nafi. So kalau fima tu tak termasuk lah sebenarnya. Kalau fima ke apa lagi fima tak kisah sama ada dia terpisah atau bergabung pun sama. Okey. Okey, lagi ada soalan? Kalau boleh buka mic sebab Ustaz tak nampak. Tiada. La. La ke, lan ke, lama ke, laisa. Lam. Oh, lam Lam. Okey, bukan lan lah, bukan lan. Tak nak tanya langsung bab ni. Lan. Okay, sebenarnya basically untuk tajuk ni nanti korang akan repeat balik bila tahu tingkatan 4 untuk bab lam, lan, bab lam, lan dengan laisa. Korang akan belajar balik nanti. Lam, lan dengan laisa. Sebab apa Ustaz kata akan belajar balik? Sebab itu korang akan belajar dengan adawat masing-masing lah. Kalau lan kita panggil adawat nasab. Kalau laisa tu adawat apa? Akhwat kana. Kalau lam adawat jazam yang Ustaz namakan tadi kan. Maksudnya korang akan belajar balik sebenarnya. Cuma yang pengenalan awal ni untuk penggunaan secara umum. Penggunaan secara umum sahaja. Okey? So tak ada masalah lah. Tapi ala kulli hal bila dah didedahkan macam ni, dia lebih mudah untuk kalian belajar di menengah atas nanti. Okey, lebih mudah. Faham Tom? Fahimna. Okey. Okey dah siap Wheel of Names. Okey. Kita ada 30 orang je. Betul kan? Kita 30 orang Sahih So kalau tengok kehadiran hari ni 20 tolak ustaz 18 lah. Tolak ustaz 18. Okey.
kita buat wheel of names dulu. Sekejap, kita present. Nampak kan yang Ustaz present? Nampak. Semua nama ada. Please bukan saya. Betul, Tapi nampak. kalau kau kena, save. Okay. Simple je buat dalam Canva tu. Okay, kalau dah ready. Okay, dah ready semua? Okay, 5 nama bertuah. 5 nama bertuah. Okay. Ataupun, Ustaz boleh kot tambah satu lagi wheel. Add wheel. Kita try. Okay, satu lagi wheel ni menentukan dia dapat adawat apa. Contoh La ke, Ma ke, Laisa ke. Okay. La, lagi Ma, Laisa, Lam, Lan. Dia ada 5. Okay, Cun. Okay, so dia ada 2 wheel kat sini. Okay, awak boleh tengok. Okay, siapa penama itu dan dapat itu dia kena buat dalam Canva. Tapi yang dalam Canva ni Ustaz nak 15. Ustaz nak 15. Macam tu. 15. Kalau dalam buku 5 je. 5, 5, 5, 5, 5. Yang dalam Canva 15. Yang dalam buku Ustaz nak check, isnin lah naik cuti. Naik cuti Ustaz nak check. Kalau yang Canva ni sebelum next tuition. Ataupun next tuition ni dia akan kena bentang sikit. Dia kena bentang. Kena buat presentation lah. Orang kata presentation dalam Google Meet juga. Okay? Boleh semua? Ya. Kalau Ustaz, contohlah ayat dia al-umma ni lan ataupun la yastakhdima al-khadrawati al-fasidata. Maksudnya nak so guna mana la yang ke lan? betul? Antara lan dengan la, mana yang menghazafkan nun? Okay. Lan. Lan lah. Itu je. Okay. Simple Okay. Hayya nanzur ila wheel of names. Okay. Nama berpetua dan adawat yang dikenakan. Kita tengok. Okay. Nur Alia Shazwin. Mawjud? Alia? Mawjud? Mawjud. Okay. So Alia akan buat bab Laisa. Okay. 15 contoh. Prepare dalam Canva lah. Satu slide je tak apa. Satu slide. Awak copy paste je ayat Quran yang ada Laisa. Okay. Copy paste masuk dalam tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ayat Quran tu masuk dengan surah. Ayat berapa. Kalau boleh juzuk muka surat sekali kalau boleh. Detail sikit. Tapi yang wajib surah dengan ayat lah. Surah dengan ayat. Faham Tom? Alia boleh screenshot kalau nak screenshot. Preparation untuk pembentangan. Okay. Preparation untuk pembentangan. Okay. Ini untuk orang pertama. Orang yang kedua kita tengok. Okay. Settle Alia. Nama yang bertuah. Okay, Rashdan. Bertuah sangat. Okay, Rashdan dapat lam. Rashdan mawjud? MC. Tak ada MC. Kau kat rumah pun nak MC ke? Hai. Kat rumah pun nak MC. Tak ada. Kalau kau MC aku suruh mak kau orang. Okay. Okay, Rashdan dapat lam Rashdan dapat lam. Okay. Settle. Kita tengok next. Okay. Okay, Mikael. Pun bertuah. Insan bertuah. Okay, Mikael dapat lan kucing di belakang tidak mensia-siakan Mikael hari ini. Okay. So, Mikael dapat lan. Okay, settle. Oh, sikit lagi. Okay, kita pastikan Muhammad dapat lah insyaAllah. Okay, kita tengok. Okay, next. Okay. Siapa? Khadijah.
Itulah senyap lagi dalam kelaku. Kena. Khadijah dapat ma. Khadijah maujud. Khadijah maujud. Hai, senyap terus budak ni. Ke dia tak masuk Oh, dia left Okay, nanti minta pesan kat Khadijah lah. Okay, dia kena bentang next class ni. Dia kena siapkan lah. Mungkin next class ni Ustaz anggarkan hari Rabu lah. Tapi malam. Okay, Rabu malam insyaAllah. Okay, Rabu malam. Okay, standby Rabu malam Siapa yang bentang ni, Rabu malam kena bentang. Okay. Nanti bagi tahu Khadijah dia dapat tajuk ma. Okay, settle. Wal akhir. Masih ada satu peluang lagi. Dia confirm dapat la lah. Okay, wal akhir kita tengok. La pun nak kena pusing ke? Ya, Hakimi ada Hakimi. Hakimi ni aku rasa dia macam terputus dengan dunia luar lah. Wah, boy, seronok orang Sedekah kat Memin Ustaz. Itulah, Ustaz rasa macam nak sedekah. Kat Maimin Maimin. sunat ni. Astaghfirullahaladzim, Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Benda baik kita nak bagi ni. Bagi ilmu. Okay, tak apa. Ustaz rasa Hakim ni macam terputus dengan hubungan dunia luar lah sebab kita pun tak dapat kontak dia. Kan ada yang dapat kontak dia? Siapa dapat kontak dia? Ada. Ada? Masuk gua. Dia sokong Arsenal ke? Mungkin Okay, Hayan Hayan boleh kontak Hakimi, betul Okay, kalau Hayan boleh, okay, settle lah. Okay, nanti bagi tahu Hakimi, dia kena bentang tajuk la. Tak janji? Kalau macam tu kita tukar pada Hayan, boleh? Boleh Ustaz, boleh. Anas yang jawab. Jangan Ustaz, tolong. Please. Kenapa? Boleh. Ini pasal hak Ustaz. Jadi ni hak Hakimi, bukan hak saya. Saya rasa tukar lah. Hakimi ni Ustaz macam tak adil lah. Aku risau sikit. Takut nanti tak jadi. Okay, kita tukar. Hakimi kita buang. Okay, kita tukar dulu. Okay, siapa yang dapat menggantikan Hakimi? Puji kat belakang saya mengatakan Memen. Nafis pula. Nafis ada Nafis? Nafis? Masuk Nafis? Saya boleh contact dia Ustaz. Boleh? Kat IG Ustaz. Saya nak. Kat IG Saya nak boleh buat. contact. Saya boleh contact Nafis. Okay, macam ni. Kalau Hakimi tak ada, okay, Hayan kena bentang. Setuju? Setuju. Tak setuju Ustaz. Janganlah Ustaz, tolong Ustaz. Ustaz, jangan Ustaz. Ustaz, tolong Ustaz. Tolong Ustaz, jangan Kita buat Ustaz. poll lah kejap. Okay, start a poll. Ustaz, jangan Ustaz. Dunia Ustaz, benci saya tidak. Ustaz, jangan Ustaz. Tolong Ustaz. I'm begging you. Tolong Ustaz, jangan Ustaz. Setuju? Tak setuju. Kita hidup demokrasi, kita kena undi Okay. Okay, Ustaz dah launch. Okay, sila undi. Okay, kalau Hakimi tak ada, Hayan ganti. Sila undi. Amboi, terus laju undi setuju semua Ada ke? Mana Ustaz? Mana poll? Dia kat tepi tak? Keluar tak? Saya yang tak nampak. Oh, Saya tak nampak pun, Hayan Ustaz. tak nampak. Maksudnya Hayan Orang yang terkejap. diundi tak. Baru tak nampak ni. Sistem ni tak nak saya buat. Tengok. Tak payah semua orang undi pun tak apa. Semua orang undi setuju kan yang undi tu. Tu lah, tak payah Hayan undi pun tak apa sebenarnya. Hayan confirm undi tak setuju kan. Yang lain semua undi setuju. Dah jamak dah Ijma' 3 alim bersetuju.
Okay. So Hayan kau kena pastikan Hakimi datang lah. Basically Hayan kena pastikan Hakimi datang. Kalau Hakimi tak datang, Hayan jadi mangsa. Okay. Boleh Hayan? Tak janji Ustaz. Tak janji. Tiga lu tak supporting. Dia tak support supporting, lah. dia support kau je. Okay. Support Hayan, support Hayan. Dia support Hayan. Support Hayan. Oh, ada ni undi tak Semua setuju ni. support Siapa undi tak setuju? Hayan Saya tak undi pun. Saya tak tahu. Rasa ada yang support. Kami tak support kiri je. Okay. Boleh lah Yang- tu. Yang undi tak setuju tu jadi third option. Tak apa. Janji kita hidup demokrasi. Okay. Oh, syaitan-syaitan kecil. Okay. Tak apa. Boleh ni. Okay. So, untuk yang individu, nasyak zati, semua kena buat 5 contoh setiap satu. Malam la laisa dengan lan. Okay. Adapun kalau yang kerja pembentangan tadi, untuk 5 orang tadilah. Siapa? Alia, Khadijah, Rashdan, Mikael dengan Hakimi. Kalau Hakimi tak ada, Hayan. Okay? Jangan salahkan Ustaz, salahkan Wheel of Names. Ustaz rasa mungkin pagi tadi korang tak solat sunat Qobliyah subuh lah kot. Tu Tak kena saya pun Ustaz. Kenapa saya yang kena buat? Okay? Adapun yang tak kena, bertuahlah kalian. Beruntung. Tak apa, kita ada pembentangan lain insyaAllah. Okay? Ustaz, yang Saya bentang tak ni ayat kena full ke? Ustaz. Ke potongan? Tak dengar? Yang apa? Yang bentang ni ayat full ke potongan? Ayat full. 15 ayat full. Betul Ustaz. Buat dalam satu slide kalau boleh. Kalau tak boleh mungkin 2-3 slide pun okey. Maksudnya dalam slide tu ada ayat Quran je lah. Macam tu. Okay? Okay, dapat? I hate my classmates. Okay, dapat ni arahan dan latihan. Tapi yang ni korang kena buat sendiri lah. Yang apa untuk 5 contoh tu buat sendiri. Cari dalam Quran masing-masing. Adakah ini boleh? Ini tidak boleh. Okay? Kalau yang bentang tu, ambil yang kalau yang bentang tu, ambil 5 contoh untuk lengkapkan nasyak zati yang kita punya ni boleh ke? Boleh, itu tak ada masalah. Boleh. Okay? Okay, hal hunaka as'ilah. Saya rasa sebenarnya dah habis dah pun kita punya kelas kan. Hal hunaka as'ilah. Yang next class nanti saya nak buat pukul berapa? Okay, hal hunaka as'ilah wal istifsarat minkum an hazal bab amatan au an ayu syai. Kalau nak tanya, guys tolong aku contact Kimi please lah. Tadi kata kau seorang boleh. Okay. Ustaz. Ya Rida, limaza? Next class Ustaz buat pukul apa? Tak dengar lah Rida, kuat sikit. Next class Ustaz buat pukul apa? Oh, next class malam lah, lepas isyak lah. Dalam call 9, macam ni juga 9 sampai 10.30 sampai 11 gitulah. Ustaz buat pukul 11 sampai 1 Ustaz. Buat pukul 11 sampai pukul 1. 11 sampai 1 malam? Yeah. Boleh. Wow. Let's go. Boleh. Kita ons. Kalian saya stay up. Tak betul. Apa yang tak betul tak tahu lah. Okay. PM jadi AM. Macam tak biasa je kat asrama. Kan macam tak biasa je. Acah-acah. Jadi awal. Alah, nanti online juga masing-masing. Oh, saya masing-masing ni. Okay. Ada soalan tak nak tanya sebelum Ustaz off record? Ada soalan? Tak kot. Tak ada. Salam Salam lah. Lama semua ada Okay. Jadi kalau tak ada, okay.
Apa pun tahniah kepada undian tadi, terima kasih. Okay, kerana majoriti setuju. Okay. So kalau tak ada, ala kulli hal qad intahaina darsana fi hadzal yaum al-mubarak. Okay. An adawat an-nafi. Okay. Walau nurid an nuzakir ma'an. Okay. Kam adawat an-nafi al-madrusa? Kam adawat an-nafi? Kam adawat nafi? Khamsah. Khamsah. Awalan. La. Sanian. Lam. Ma. Wa thalisan. Lam. Lam. Wa rabi'an. Laisa. Laisa. Wa khamisan. Lan. Lan. Okay. 5. Okay. Semua maksudnya tidak. Kalau untuk Ustaz, fi'il Ustaz, madhi tadi apa untuk fi'il madhi? Ustaz, Ya. kalau lama masukkan ni? Lama fi'il mudhari'. Tapi lama kita tak belajar sangatlah. Lama maksudnya belum. Lama maksudnya belum. Dia sama macam la. Dia sama macam la, tapi maksud dia lain. Dia nafi juga tapi nafi yang lagi pendek. Belum kan? Belum. Okay? Okay. So 5 je lah basically yang maksudnya tidak 5. Kalau lama maksudnya belum. Okay? So tak apa. Okay. So kalau fi'il madhi tadi apa yang kita tambah? Kalau fi'il madhi La. la. Kalau fi'il mudhari' la. Laisa. Lam. Laisa mudhari'. Lam. Lan. La. Lam. Lam. La, lan dengan lam. Kalau laisa masuk dengan Isim. isim. Okay? Isim. So hadza faqat li durusina al-yawm. Okay, tayyib wa nashkurukum syukran jazilan ala husni musyarakatikum wa ta'awunikum wa musahamatikum tiwal hadza al-fasl al-mubarak. Wa qabla an nansarif, wa qabla an nantahi, hayya nusawwir ma'an insyaallah. Hayya nusawwir ma'an. Iftah kamera. Okay, kullukum iftah kamera. Okay. Iftahu kamera litaswir. Okay, ada budak kelas lain. Game, terima kasih. Tak apa. Kalau kelas lain yang kalau tak dapat masuk, recording ni boleh di-sharekan lah, disebarluaskan. Kalau Ustaz Raja, Ustaz akan upload dalam YouTube. Upload dalam YouTube, boleh tengok kat YouTube ataupun share link ni. Okay, buka kamera semua. Kita ambil gambar. Amboi Ilham, kau pakai topeng. Areh tu. Buka kamera. Banat pun buka kamera. Saya percaya Banat yang tengah kelas ni semua menutup aurat lah kan. Walaupun di rumah. Okay. So buka kamera. Darish, aina anta? Iftah kamera. Aina anta? Darish. Fi baiti. Baiti Alhamdulillah. Tak apa, nanti Allah. Ustaz share. Okay. Kita save. Rashdan, iftah kamera Rashdan. Rashdan tak buka kamera. Rashdan. Sebelum ni aku panggil Haji Ramli. Fi muskilah, dan je muskilah. Bahaya ni. Ustaz, mana muka Ustaz? Ya ke? Muskilah kabirah wa azimah. Banat buka kamera Banat. Kamera tak boleh buka Ustaz. Dandan lah, tak boleh buka sekarang ya. Up status tengok kamera lawa masing-masing kan. Aduh. Google Meet tak boleh buka kamera. Dandan Google Meet tak boleh. Ini yang tak faham ni. Untuk belajar tiba-tiba tak boleh kan. Okay. Memang kata size call tak boleh. Google Meet problem. Itu pula. Ya ke Google Meet problem. Boleh saja. Dia ada, dia access je ada saja Okay, ready semua. Okay, gambar kamera ready. Okay, Wahid, Isnain, Ibda. Okay, tahan nafas, tahan. Okay, freestyle. Okay, freestyle. Aku nampak isi chat baru buka kamera. Okay, ready. Buka kamera isi chat. Okay, freestyle.
1, 2, 3. Okay. Okay, settle. Alhamdulillah. Okay, so hadza faqat minna wa nashkurukum syukran jazilan ala husni ta'awunikum wa musyarakatikum wa musahamatikum tiwal hadza al-fasli al-mubarak wa insyaallah natamanna lakum fi khairin wa salam wa nuqabilukum fi al-fasl at-tali insyaallah. Okay. So itu saja dulu Ustaz. Aku qauli hadza wa assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakhtatim hadzal fasl bi tasbih kafara wa salat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, طيب syukran jazilan. Syukran jazilan ya Ustaz. Assalamualaikum. Wa ila liqa. Ustaz kena jalan Ustaz. Sayang Ustaz. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Syukran jazilan.